Bersama-sama dengan saya serta beberapa orang pegawai kanan saya termasuk Ketua Polis Negeri Kelantan dan juga pengarah KDNKA Datuk Seri Yusri, serta OCPD Tuan Mazlan yang hadir bersama-sama lah. Daripada pagi tadi saya mengambil peluang dan ruang untuk mengadakan lawatan di beberapa dia punya pusat gerakan, penugasan dan sebagainya, kerana tuan-tuan dan perempuan sedia maklum sebanyak seminggu yang lalu dengan berlakunya letupan di beberapa tempat di wilayah 3 wilayah di selatan Thai itu, banyak saya lihat beberapa perkembangan yang mungkin boleh menimbulkan kemudaratan di pihak kita. Jadi lawatan saya bersama dengan pengarah KDNKA dan juga dengan KP Kelantan Datuk Yusof bertujuan untuk menunjukkan komitmen kita menjaga keselamatan dan ketenteraman negara kita, termasuk di negeri Kelantan inilah, khususnya di negeri Kelantan. Setakat ini saya melihat bahawa tindakan yang dibuat oleh pihak KDNKA dan juga oleh Ketua Polis Kelantan begitu berkesan. Kita telah mempertingkatkan kawalan dari sudut penambahan anggota, penggunaan teknologi drone dan juga beberapa peralatan-peralatan canggih yang kita ada untuk memastikan tidak berlaku ketirisan di sempadan, di samping kita mencegah daripada berlakunya sebarang tindakan penyeludupan sama ada parti ataupun barang-barang keperluan harian yang merupakan satu perkara yang saya percaya begitu kritikal dan memerlukan pengawasan yang berterusan supaya ketirisan ini dapat kita kawal dengan baik dan sempurna. Secara jujurnya saya minta dan saya memohon kepada rakyat Malaysia supaya berhati-hati semasa melakukan perjalanan ke negara jiran, supaya keadaan diri, keselamatan diri itu sentiasa berada di tahap yang baik dan dapat dielakkan dengan perkara-perkara yang di luar dugaan yang mungkin boleh mendatangkan kemudaratan kepada rakyat negara kita. Dan kita akan cuba mendapatkan maklumat-maklumat lanjut dan akan membantu pihak Thai dalam menyelesaikan isu tersebut. Daripada dulu lagi dah perkara ni memang kita terima, tapi kita akan melaksanakan dari masa ke semasa lah segala perkara yang diminta oleh mereka. Sebab apa? Kita semua sedia maklum, untuk penugasan di pintu masuk ni adalah di bawah agensi-agensi seperti AKPS, Immigration dan juga Custom. Pihak polis sentiasa membantu dan bersedia untuk membantu bagi memastikan tidak lagi berlaku ketirisan dan kebocoran bukan saja di sempadan tetapi juga di pintu-pintu masuk lah. Jadi setakat ini arahan yang saya terima daripada pihak kementerian, daripada Menteri Dalam Negeri sendiri adalah untuk membantu agensi-agensi yang berkaitan supaya kita dapat memastikan perkara-perkara yang berkaitan itu dapat kita kekang daripada terus dilakukan di masa-masa yang hadapan, insya-Allah.